Ramai owner baru sedar lepas tengok CCTV kes kecurian kereta di depan hotel. Selagi tak jadi depan mata, kita semua rasa selamat. Parking KLIA, parking valet, parking travel seminggu. Rasa macam tempat-tempat ni secure. Yelah, ada security, ada boom gate, ada CCTV. Tapi kes sebenar berlaku macam ni. Owner travel beberapa hari. Kereta parking dekat kawasan hotel. Balik semula nak ambil kereta, kosong, lesap. Claim insurans, buat report polis, tunggu siasatan, semua ambil masa. Dan masa itulah ramai yang terfikir dan ramai juga baru akan cakap kat dalam hati, kenapalah aku tak ambil tindakan ni awal-awal. Tapi itulah, benda tak boleh nak buat apa. Dah terjadi kan? Toyota Alphard Velfire AJH 30, AJH 40 ataupun Taha 45 ni bukan kereta biasa. Model ni memang ada dalam radar sedikit. Parking hotel tak bermaksud selamat. Parking kawasan ramai orang pun tak bermaksud kebal. Sedikit tak pilih tempat sunyi je. Mereka pilih masa dan juga peluang. Ramai owner yang benar-benar tersedar lepas tengok kes kecurian, lepas tengok CCTV. Tapi bukan sebab mereka tak tahu, sebab mereka rasa benda tu tak akan jadi pada diri mereka sendiri. Security bukan untuk waktu duduk rumah sahaja, tapi untuk waktu bila kita paling tak jangka. Travel, balik kampung, outstation. Kebanyakan risiko ni datang pada masa yang kita tak ada bersama dengan kereta ataupun kemungkinan kita ada dengan kereta. Jadinya kalau anda nak tahu setup apa yang sesuai untuk security pada model kereta anda, tekan saja butang di bawah, boleh PM kami ataupun nak bercakap dengan expert team EasyTrack, tekan saja link dekat bio.